Alhamdulillah, yes! Korang nampak tak? Bila kita kahwin ni, semua kita tahu pasal isteri kita. Jawapan abang, insyaAllah. Assalamualaikum bang. Sama abang nak tanya sikit bang. Ni family abang ni. Abang dah rumah tangga berapa lama bang? 3 tahun. Nama saya Cikgu Syahri bang. Saya daripada TikTok, content creator. Hari ni saya nak bagi peluang untuk abang memenangi hadiah. Allahuakbar. Abang kenal saya ke? Macam mana few times keluar dekat Allahu-Rabbi. Anda kabur. Masak apa semua kan. Masak tak? Bukan dia. Masak ni ada kan? Tak ada. Mana ada masak. Memandangkan saya hanya ada 100 follower, saya tengah buat satu kontes. Abang jawab benda ni betul? Talian hayat boleh? Talian hayat tak boleh bang? Tak on. Tak on. Ni abang seorang je. Kita lelaki bang. Abang tengah makan kelimpah. Beras kita beli. Beras kita masak. Soalan ni akan membuatkan abang fikir 2 kali. Sama hari ni dapat tidur sebelah dia ataupun tidur kat luar bang. Okey bang, saya tanya dekat abang dulu. Soalan ni, dia bagi jawapan, saya akan tanya abang balik. Berdoalah banyak-banyak supaya abang jawab benda ni betul. Okey puan, saya nak tanya puan satu soalan Puan jawab slow je. Apa hobi kegemaran puan? Alamak, sekarang dah tak ada. Okey, tukar soalan. Apakah makanan kegemaran puan? Nasi. Kalau puan bangun pagi, apakah benda pertama sekali yang puan akan buat? Mandi. Jawapan saya dah dapat. Benda pertama yang isteri tuan bangun, first thing apa dia buat? Mestinya dia buat biasanya dia akan kejut saya. Selain daripada tu, aktiviti apa yang dia buat pertama kali dia bangun? Mandi. Alhamdulillah, yes! Korang nampak tak? Bila kita kahwin ni, semua kita tahu pasal isteri kita. Jawapan abang, salah. Kau baru kejut saya. Dia kata gosok gigi. Tanya dia orang menang hari ni. Okey bang, dalam ni mungkin ada coki-coki, mungkin ada coklat hack. Saya nak abang buka, abang tengok apa yang abang menang. Dah apa-apa rezeki kan. Rezeki dah kan. Coki-coki takkan makan macam ni. Kita tak tahu. Abang tak tipu ni bang. Serius. Ni adalah hadiah saya kepada abang untuk abang persembahkan kepada isteri tersayang. Tunggu lagi. Sahurkan kerja ni. Free. Saya tak minta duit. Dia kata. Kalau saya minta duit, saya bagi QR code. Pilih dah cari yang muat. Wow, cantik. Thank you. Alright. Okay bang, tanya bang. Saya nak minta tolong satu lagi je. Saya nak duduk gambar dengan abang boleh? Dengan family semua. Boleh Boleh Tak apa, pegang je. Kita candid je. Okey bang, terima kasih banyak-banyak. Selamat majlis dia. Serius. Tak tipu. Saya ingat ada coki-coki lah tu. Memang itu handcraft jewelry tau. Barang-barang kemahin tau. Bye-bye adik. Bye-bye. Bye-bye. Alah sayang. 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 Ya Allah. Okay tuan, enjoy adik. Alright. Kita jumpa lagi. Baik. Tak ada masalah. Assalamualaikum. Alright.